Kalau dulu kita nak pakai jam kan, kita macam kena cari lubang dan sebagainya. Tapi sekarang kalau ada jam macam ni tak perlu risau lagi, sebab jam macam ni dia guna magnet. Senang je nak pakai dia. Anda letak jam ni dekat tangan anda, kemudian anda set lah macam mana kan. Anda tengok rasa macam ketat tak ketat kan. Anda adjust je yang kat bahagian bawah ni, okey, bagi dia ngam-ngam rasa. Apa yang saya suka tentang jam ni ialah jam ni dia hadir dengan skrin yang cerah kat sini, iaitu 1200 nits. Jadi kalau dekat outdoor macam ni kan, nampak terang-terang macam ni, anda pakai jam ni, anda still lagi boleh nampak lah smartwatch dia ataupun smart band ni cantik ataupun tidak. Kemudian skrin dia pun saiz dia besar, 1.74 inci jenis AMOLED kat sini. Memang cantik skrin dan ditambah pula ketahanan dekat sini, iaitu dia pakai frame dekat sini, frame aluminium. Jadi kalau saya dah pakai ni, saya rasa macam dah lebih 3 bulan macam tu. Dia adalah calar-calar sikit tapi tak nampak sangat. Sebab tu saya boleh katakan jam ni tahan lasak. Satu poin lagi yang penting kat sini iaitu tentang bateri dia. Okey, kalau tanya saya lah, semenjak saya buka kotak ni, saya rasa 2 kali baru saya charge jam ni. Tapi yang ini saya rasa dah tahan lama dah. Saya rasa lebih daripada 21 hari. Walaupun Xiaomi claim dia boleh bertahan sehingga 21 hari, tapi saya rasa sebulan sekali baru saya charge ni kan. Boleh katakan kalau anda memang macam nak pergi hiking ke, nak pergi luar ke apa ke, bateri dia memang tahan lama lah. Jadi tak perlulah nak bawa charger dia. Dan anda yang suka daftar larian dekat bahagian luar ke apa kan, kemudian nak bukti bahawa anda dah lari dan juga map anda tu kan, berapa minit semuanya, anda boleh pakai jam ni. Sebab jam ni dia support GPS, dia support juga multi satellite dekat sini. Jadi untuk akurasi ataupun ketepatan anda tu dekat bahagian mana, dekat park mana anda berlari, berjalan segala tu kan, aktiviti anda buat tu, anda boleh detect dekat jam ni dan anda boleh masuk teruslah dekat apps dia. Ada setengah orang beli jam sebab dia nak pantau kesihatan dia kan. Okey, antara yang kelebihan dekat jam ni lah dia ada SpO2, dia boleh track anda punya sleep kan, okey ataupun tidak, bagus ataupun tidak, cukup ataupun tidak. Dan anda nak tengoklah macam-macam lagi jenis health tracking kat sini memang ada. Di samping tu juga dia ada 150 jenis aktiviti sukan yang anda boleh detect. Jadi kalau anda duduk memanah ke apa ke, jam ni boleh detect, tak perlu risau. Jadi apa pendapat anda tentang jam ni kan? Dah lah senang nak pakai kan, nak buka dia pun senang juga kat sini. Jadi nak lari pun dia still lagi pegang dekat tangan anda. Susah nak cari jam yang memang ngam dengan diri anda kan, dan tak perlulah nak cari lubang sebagainya. Pendapat anda jam ni berbaloi ataupun tidak, tinggalkan dekat komen di bawah.